Dia kata nak ampun satu orang mesti ada mesyuarat lembaga pengampunan. Tapi mesyuarat itu tak diadakan. Cuma Agung kata dia patut bagi ampun. Tanpa saya hilang rasa hormat dekat Tun Dr. Mahathir, cuma dalam video tadi Tun sebut Tun tak hadir mesyuarat pengampunan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tanpa saya hilang rasa hormat, saya nak tegur, saya nak perbetulkan balik. Tun sebenarnya hadir mesyuarat pengampunan. Tengok kenyataan sini daripada media Tun sendiri 16 Mei 2018, dan saya sertakan sekali kenyataan daripada media Arus Perdana, daripada Bulletin TV3. Tak apalah kita faham Tun kan. Orang tua-tua ni, umur Tun ni 100 dah. Nak dekat 100 dah. Lagi kita faham lah, mudah lupa kan, tak ingat. Kalau kita perasan lah, kalau kita jaga, kalau kita sendiri jaga orang tua-tua ni cepat marah, cepat merajuk, cepat terasa. Kita faham Tun. Kita nak kata macam mana, umur pun dekat 100 dah. Kalau lupa tu biasa lah tuan-tuan. Kita nak abang kat Tun, Tun hadir mesyuarat pengampunan. Jadi celah mana yang kata tak sah tu Tun? Kan Tun, betul tak? Kan kita faham Tun. Dalam seminggu dua ni SPRM memang kacau. Dia tak kacau Tun, dia kacau keluarga Tun Daim, arwah Tun Daim. Yang mana baru-baru ni harta aset Tun Daim yang tak diisytiharkan dekat luar negara dibekukan hampir 2 bilion ringgit. Di Switzerland lah mana 2 bilion ringgit. Tak lama lepas tu kemarin SPRM dedahkan lagi aset isteri kepada Tun Daim dan keluarga dia hampir 750 juta ringgit dibekukan di United Kingdom, di Britain, tuan-tuan, di England. Total semua dalam masa 2 minggu SPRM kacau. Kawan baik ni, keluarga kawan baik kepada Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, arwah Tun Daim ni hampir 2.7 bilion yang telah dibekukan. Kita fahamlah Tun nak marah-marah lah, nak buat macam mana kan, kerajaan buat ajar dia aja Tun. Jadi faham-faham no. Jadi kalau Tun kata pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu tak sah, Tun sendiri